Malaysia kini dilihat berisiko mengorbankan erti sebenar kemerdekaan demi memenuhi tuntutan Amerika Syarikat dalam urusan perdagangan antara kedua-dua negara. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyuarakan kebimbangannya bahawa hubungan perdagangan Malaysia-US tidak lagi berteraskan prinsip timbal balik. Sebaliknya, beliau melihat bagaimana Malaysia kini tunduk kepada kehendak kuasa besar itu. Malangnya, dalam perdagangan timbal balik antara Amerika Syarikat dan Malaysia, kita telah korbankan kemerdekaan kita dengan membenarkan negara ini mengenakan kehendaknya ke atas kita. Apa yang kita saksikan bukanlah satu perkongsian, jauh sekali timbal balik. Ia penyerahan kebebasan ekonomi yang kita bina dan telah pertahankan dengan susah payah, katanya dalam satu hantaran di Facebook pada Khamis. Nada beliau turut mencerminkan rasa kecewa terhadap sikap pemimpin masa kini yang, menurutnya, sanggup menukar maruah dan kebebasan negara demi keuntungan sementara serta pengiktirafan asing. Saya tak pernah fikir yang saya akan hidup untuk menyaksi bagaimana pemimpin Malaysia sanggup serah kemerdekaan kita hanya untuk nampak hebat buat beberapa minit dan diusap kepala oleh pemimpin asing. Tapi ini yang berlaku dan kini kita terpaksa tunduk pada kehendak Amerika Syarikat dalam hampir semua urusan perdagangan dan ekonomi kita. Ternampak yang kita telah serah kedaulatan kita, ujarnya. Dr. Mahathir turut mengingatkan bahawa generasi pemimpin terdahulu telah berjuang keras untuk memastikan Malaysia mampu menentukan haluan sendiri selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Usaha itu, katanya, diteruskan melalui langkah-langkah berani yang menolak pengaruh asing dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Tentu rakyat Malaysia masih ingat Don't Raid dan Buy British Last sebagai contoh keazaman kita pertahan kemerdekaan dan keengganan kita untuk ikut telunjuk kuasa asing kerana kita negara merdeka dan kita sanggup mati untuk pertahankan kedaulatan kita, kongsi Dr. Mahathir. Namun beliau menegaskan bahawa semangat tersebut kini semakin pudar. Malaysia, katanya, kelihatan seolah-olah terikat dengan pelbagai syarat yang ditetapkan oleh kuasa besar itu dalam hampir setiap aspek perdagangan. Dr. Mahathir turut mempersoalkan sama ada semua pengorbanan itu hanya untuk mendapatkan sedikit pelepasan tarif, sedangkan perjanjian yang dimeterai mungkin mengikat kebebasan ekonomi negara. Benar ada exit clause, tapi dari awal lagi terdapat syarat yang jelas menjerut kemerdekaan Malaysia. Kenapa mesti kita setuju perjanjian itu? Soal bekas ahli parlimen Langkawi itu. Beliau juga meragui kesediaan Amerika Syarikat untuk membenarkan Malaysia keluar daripada perjanjian itu sekiranya keputusan sedemikian diambil suatu hari nanti. Menurut Dr. Mahathir, keadaan yang sedang berlaku kini menyerupai bentuk penjajahan baharu atau neokolonialisme, sesuatu yang telah lama diingatkan oleh para pemimpin serantau sejak detik awal kemerdekaan negara.